Suara dengan skrin jelas tak, gang? Suara dengan skrin jelas tak? Okey, terima kasih. Saya nak share sekejap live ni dekat grup saya. Sabar sekejap macam nak share ni. Astaghfirullahaladzim, mana tekan butang share ni? Hai. Ya Allah. Waalaikumsalam. Tak jumpa lah butang share, tak apalah. Harap yang kat Telegram tu dah masuk lah. Okay, you guys ready? Suara lain? Lain ke? Agak mantul sikit lah suara. Negeri mana? Kedah bang. Negeri Kedah. Are you ready guys? Okay. So first thing, I would like to apologize to all of you that have been waiting for me. I promised to you guys to start at 3 PM. But sorry, ada lagu But out of sudden, ada something yang berlaku lah. Jadi saya terpaksa start sekarang. Pukul 5. Okay? Saya minta maaf Terima kasih yang menunggu. Ada ke yang tunggu saya tadi? Boleh tak tulis L yang tunggu saya? Yang tak tunggu tak tulis apa-apa. Saya nak tengok ada ke yang tunggu tadi. Kalau tak ada, alhamdulillah. Oh, ada juga seorang. Sorry Liz, sorry Farab, sorry Zid, sorry Labubu, sorry Counter. L sir, L. Okay, nanti habis live ni awak tulis W W untuk saya. Ni sekarang ada tulis L kat saya. Speaking, okay. So, kita nak start. Semua dah keluarkan belum latihan ni? Ini trial Kedah, gang. Bagi saya, rating 7/10 lah. 7/10. Okay. Ni trial negeri Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai kopiah ini. Macam, kalau korang perasan tengok dari tepi macam Zul Arifin. Betul tak? Zul Arifin. Betul kan? Macam Zul Arifin kan? Bercahaya muka. Betul, terima kasih. Nak file saya dah upload dah dalam grup Rumah Biru. Okay, yang pertama sekali, tentukan nilai digit yang bergaris bagi nombor di bawah. Okay, nilai digit. Kita ada dua kan. Kita kena tahu nilai tempat. Ada orang yang ada masalah lagi ke untuk bab asas nombor ni? Nilai tempat dengan nilai digit. Okay, nilai digit. Okay, so kalau nilai tempat ni apa? Okay, awak tengok nilai tempat untuk 2. Kita start dari 1 dulu lah. Nilai tempat untuk 1 ni. Sekejap. Okay, perfect. Ada masalah lagi. Okay, awak tengok sekarang ni dia minta nilai digit tau. Dia minta nilai digit. Dia tak suruh tukar kepada asas berapa ke apa ke. Tapi dia minta nilai digit. So, nilai tempat. Kita ada 2. Nilai tempat, nilai digit. Okay, nilai tempat. So, siapa boleh tak tolong share link live ni dekat grup Rumah Biru saya. Dekat Rumah Biru. Okay. So, nilai tempat start daripada sini. Awak tengok asas berapa? Asas 6. So, untuk tempat 1 ni, 6 kuasa kosong. Sampailah nombor 2 tu. 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3, sampai berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 6 kuasa 4. Ini nilai tempat dia. Untuk nilai digit dia, macam mana kita nak buat? Nilai digit, sekarang ni dia minta nilai digit, betul? Dia minta nilai digit. 1, kalau dia minta nilai digit kat 1 ni, awak kena ambil 1 darabkan dengan 6 kuasa kosong. Minta kosong darabkan dengan 6 kuasa 2. Ikut nilai tempat dia. Jadi dia nak 5 ni, 5 darabkan dengan 6 kuasa 3. Dapat 1080, betul? 5 darab 6 kuasa 3. Betul tak? 1080. Boleh? Okay, terima kasih. Nombor 2. Nombor 2 masih lagi asas nombor. Jadi awak tengok je kat sini. Hitung dalam asas 2. Dua-dua ni dia minta hitung. Dia dah bagi satu asas 2. Yang ni pun asas 2. Jawapan akhir pun dia nak asas 2. So, kita boleh tekan kalkulator straight kan. Semua tahu kan tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Dekat kalkulator ni boleh tekan asas 10, asas 16, asas 2, asas 8. Tekan asas 2,
1001 tambah 11 and then awak akan dapat 1100. Screenshot tadi sir. Okey. 121212. Okey. Nombor 3, jujukan nombor. Tentukan pola yang tepat bagi nombor di atas. Tengok nombor kat sini, -10, -4, 2, 8. Apa trend dia, apa pattern dia. So pilihan jawapan apa? Ada mendarab, ada membahagi, ada menolak, ada menambah. Menolak. Ada orang cakap menolak, ada orang cakap plus. Kalau awak cakap menolak berapa? Kat sini ada jawapan menolak 6. So -10 tolakkan dengan 6 akan dapat -16, bukan -4. Dia menambah. Betul, menambah kepada 6. So awak test je pilihan-pilihan jawapan ni kan. Menambah kepada 6, try menambah kepada 6. -10 tambah 6, -4. Tambah 6 dapat 2. Tambah 6 dapat 8. So betul lah ni. Kalau buat darab bahagi tak dapat. Jawapan dadu. Boleh Okey. Yang ini dia suruh diberi panjang dan lebar sebuah kolam renang berbentuk segi 4 tepat. Masing-masing ialah ini. Okey, hitung luas kolam renang tersebut dalam sentimeter persegi kepada 3 angka bererti. Okey, 3 angka bererti. Jadi yang ini awak darabkan saja, dia dah bagi apa formula panjang dan apa formula luas? Panjang darab lebar, betul. Sekarang ni panjang dengan lebar dia dah bagi lah. So awak darab saja panjang dengan lebar. Awak darab panjang dengan lebar, ambil semua nombor ni, nombor 10/3 ni pun ambil juga. Akan dapat 3.78125 darab 10/6. Okey. Dia nak 3 angka bererti sekarang ni. Dia nak 3 angka bererti. Dapat 10/6 tau. Semua dapat tak? 10/6. Kalau tekan kalkulator dapat 10/6. Dapat tak? Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia minta 3 angka bererti. 3 angka bererti. Ada 3.78, ada 3.8. Agak-agak mana satu? 3 angka bererti ni sampai nombor berapa? Ni soalan, sekarang dah soalan nombor 4. Try Kedah. 3 angka bererti nombor ke? Sampai 8. Jadi nombor angka bererti ni korang kena ingat, selain daripada kosong, semuanya angka bererti. Selain daripada kosong. Okay? Dia ada banyak syarat lah. Tapi kat sini, dekat sini kita boleh nampak terus, selain daripada kosong, dikira sebagai angka bererti. Kita kira di depan 1, 2, 3. Sampai sini. 3.78. Macam mana nak tekan kalkulator? Dapat 3.78 darab 10/6. Nak tekan kalkulator, awak nampak tak ni kan? 10/3 ni kan? 10/3. 3.025. Lepas tu awak tekan yang ni. Nampak ni? Ni sebelah answer ni. Yang ni, tekan 3 terus. Tak payah kuasa-kuasa, tekan 3. Nampak ni? Nampak? Nampak tu? Lepas tu awak darabkan dengan 1.25. Tekan macam ni lagi, kuasa 3. And then awak akan dapat ni. Ni dia belum dalam bentuk ni lagi. So tekan ke sini. Tekan yang ni untuk awak jadikan dia sebagai bentuk piawai. Nampak? 3.78 kot 10/6. Tak payah bundarkan ke? Tak payah. Awak tengok belakang ni. Nombor belakang 8 tu ialah 1. Start dari nombor 5 awak kena bundarkan. Okay? Start daripada nombor 5 awak kena bundarkan. Seterusnya. Boleh Ni tajuk ke? Tak. Antara berikut yang manakah bersamaan dengan 9 punca kuasa 3 kuasa 2? Okay. So yang ni sebenarnya boleh je terus tekan kalkulator. Sebenarnya boleh terus tekan kalkulator. Kalau orang tekan kalkulator macam ni, tengok mana satu value yang sama. Okay. Tapi yang ni ada ramai silap tekan kalkulator. Dia tekan kalkulator macam ni, tekan 3 besar-besar tu, nombor 3, dia tekan nombor 3, lepas tu punca kuasa 9 kuasa 2. Betul tak tekan macam tu? Betul tak tekan macam tu? Salah kan? Saya nak tunjuk sikit. Kalau nak tekan punca kuasa 3, tekan shift, tekan yang ini. Bentuk punca kuasa ni. Tekan shift, tekan punca kuasa. Baru dapat punca kuasa 3. Kalau nak tukar punca kuasa 5, naik atas, padam yang ni, tukar kuasa 8 ke, kuasa 5 ke. Okay. Boleh
Jadi ni boleh tekan kalkulator lah. Kalau ikut hukum indeks, punca kuasa 3 ni kita boleh tulis sebagai macam mana pula? Contoh 9 punca kuasa. Kita boleh juga tulis macam ni. 9 kuasa 1/2. Kita boleh tulis macam ni. Betul tak? Kalau tak percaya, awak try tekan kalkulator. Punca kuasa 9 dengan 9 kuasa 1/2. So kalau macam ni, ada kuasa 3 kat sini, dia jadi 9, 2, 1/3 kat luar ni. Betul tak? Lepas tu awak tinggal darabkan keluar, jadi 9, 2/3. 9, 2/3 akan dapat A jawapan dia. Okay. Power root. Okay, yang ni. Siapa first time nampak darjah bentuk macam ni? Apa nama dia sebenarnya? Ni darjah, ni apa nama dia? Siapa first time nampak? SS. Minit, betul. Lia ni ambil admit tahu lah. Minit. Ni darjah minit. Okay. Darjah minit. Tahu tak nak tekan kalkulator macam mana darjah minit ni? Lia tahu tak macam nak tekan? Siapa tak tahu? Boleh tekan 1 tak? Nak tekan kalkulator ni. Ni macam mana? Tahu Lupa dah. 1. Okey. Saya ajar. Okey, awak tengok dulu kat sini. Dia minta cari apa? Hitung panjang OQ. Panjang OQ. Jadi awak perasan tak? Kita ada, dia cakap kat atas ni. PQ dan RQ ialah tangent bagi bulatan. Lepas tu OR ni ialah jejari. OP ialah jejari. Berapa sudut dekat sini, geng? Berapa sudut kat sini, geng? Kita bagi tahu jawapan lah. Berapa sudut kat sini? Kita ada jejari, kita ada tangent. 90 darjah. Okey. Bila ada jejari, lepas tu dia bertemu dengan tangent, dia akan jadi 90 darjah. Betul, 90 darjah. Sini pun 90 darjah. Nampak je 90 darjah, segitiga bersudut tegak ni, korang boleh buat apa? Boleh buat hypotenuse, boleh buat sokah tua tu. Okey? Boleh buat hypotenuse, boleh buat sokah tua. Dalam kes ni, kita kena buat sokah tua. Sebab apa? Ada sudut. Okey? Kalau formula hypotenuse tu, dia tak ada sudut. Dia panjang saja. Okey? So, kita tengok kat sini, dia nak panjang OQ. Okey, dia nak panjang OQ. Jadi PQ dengan RQ sama tak panjang dia? Sama kan? Betul tak? Sama. Sebab sini dengan ini sama. Jejari sama. Jadi ini pun sama dengan yang ini. Sebab dia berkongsi hypotenuse yang sama. So sebenarnya dua-dua segitiga ni ialah segitiga yang sama. Okey? Jadi ni di bawah ni ialah 15 cm. Okey. Dah nampak sikit lah jalan kerja kita ni. Kita nak apa sekarang ni? Kita nak hypotenuse. Guna sin ke cos ke tan? Saya tulis sikit formula saya. Sin. Saya tak heran kalau budak handsome tak tahu baca. Guna apa, geng? Sin ke cos ke tan? Tan tak tahu baca. Saya ada apa sekarang ni? Ini kalau ikut dari sudut sini, 15 cm ni opposite ke ataupun adjacent? Tentangan ke bersebelahan? 15 ni tentangan, betul? Tentangan, betul, opposite. Kita nak cari hypotenuse. Dia nak tentang dan hypotenuse. Betul. Okey. Ada orang cakap cos. Okey, jadi kita tengok kita nak tentang. Okey, tentang ada kat sini dengan ada kat tan. Okey. Lagi kita nak cari apa? Kita nak cari hypotenuse ni. Kita tahu ni hypotenuse sebab apa? Dia bertentangan dengan 90 darjah. Okey. Kalau budak handsome tak tahu baca, betul. So kita nak hypotenuse. So kira sin. Okey, kira sin. Jadi kita tengok sudut ni. Sudut 61 56 minit. 61 darjah 56 minit. So saya masukkan sin 61 56 sama dengan tentang 15 hypotenuse. Nak cari hypotenuse, awak pindahkan belah sana lah. Pindahkan belah sana akan jadi darab. Lepas tu yang ni turun bawah akan jadi bahagi. 15 sin 6156. So macam mana nak tekan? Macam mana nak tekan yang darjah minit ni? Awak tekan macam ni. Okey, saya tekan terus. 15 bahagi sin. Sekejap saya tekan dulu sin 61. Okey, darjah minit dekat sini bang.
abang kakak. Darjah minit ni, tekan satu kali. Lepas tu 56. Nampak? 56, tekan lagi satu kali. Lepas tu tutup. Okey, tutup, sub. Dapat berapa? 17. Nampak? Tekan minit tu 2 kali ya. Darjah 1, minit 1. Awak akan dapat 17. H sama dengan 17 cm. Dapat tak? Siapa dapat? Tekan 2. Siapa dapat? Tak ada orang tekan 2 pun ni, tak dapat ke semua? Dapat kan? Bagi saya ambil air jap. Haus gila. Tengah haus gila ni. Masih lagi menunggu Soalan nombor 7. Hitung pendapatan bercukai Anik. Yang ni senang. Korang nak dapat PDF dia kat mana? Oh, Amirul ni dia tadi tanya. Dekat rumah biru saya. Dekat rumah biru. Tak masuk lagi ke? Saya ingat semua orang dah masuk dah. Semua satu Malaysia dah masuk dalam tu. Kalau awak tak masuk, maknanya awak seorang je tak masuk lagi. Formula yang ni, formula dia. Okay. Okay. So, kita pergi soalan nombor 7. Anik adalah seorang pekerja di syarikat Harmoni Jaya. Pendapatan tahunannya pada tahun 2024 ialah 110,500. Okay, pendapatan tahunan je. Pelepasan cukai yang dituntutnya ialah 25,340. Dia juga memberi derma sebanyak 400. Okay. Okay. Hitung pendapatan bercukai Anik. Siapa tak tahu macam nak cari pendapatan bercukai ni? Boleh tak tekan 1? Boleh tak tekan 1? Siapa tak tahu? Nanti akhir live ni saya beritahu macam nak masuk. 1. Ramai tak tahu Okey, pendapatan bercukai ni geng. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu pendapatan bercukai ni berapa? Jadi kita dapat duit tu 110,500 kan. Dia dapat gaji dia setahun. So, benda-benda yang boleh menolak cukai, yang menolak cukai ialah antaranya derma. Dan lagi satu dia kata kat sini pelepasan cukai. Maksudnya duit yang ini dia tak perlu bayar cukai. Sama ada dia beli pembelanjaan anak dia untuk universiti ke. Benda tu banyak pelepasan cukai. Jadi nak cari pendapatan bercukai awak tolakkan saja. Awak tolakkan dari gaji dia, gaji tahunan dengan pelepasan cukai. Derma pun pelepasan cukai. Derma ni kita tak kena cukai. Kalau kita derma pun kena cukai, pisang lah. Bayangkan kita nak derma RM10, tiba-tiba ada GST 60 sen. Tiba-tiba ada SST. Jadi, tak jadi aku nak berderma kan. Okay, tolak pelepasan cukai, tolak derma. Betul. Pelepasan cukai 25,340, tolak 400. Okay, akan dapat berapa? Pendapatan cukai dengan cukai pendapatan. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai tu dia punya gaji lah. Pendapatan bercukai, cukai pendapatan. Macam sama je. Okey, jawapan dia ialah bola. Okey, tekan je kalkulator. 110,500 tolakkan dengan 25,340 tolak 400. Macam tu je. Semua soalan macam ni, cukai macam ni, itu je yang kerja dia. Tolak-tolak. Okey. Next. Yang ni. Insurans. Okey, insurans ni, ini sumpah senang. Korang stay jap. Hani ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM550,000. Okey, nilai boleh insurans. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peratusan core insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Hani bagi rumahnya itu. So macam mana nak buat ni? Darabkan. Okey, so kita dekat B. So kita dekat core insurans. Insurans kita ada dua, insurans kebakaran dengan insurans perubatan. So yang ni dia minta apa ni? Insurans yang harus dibeli. Insurans yang harus dibeli. So dia dah bagi
nilai boleh insurans rumah dia tu 550,000 harga dia. Tapi kita tak boleh buat insurans harga 550,000 tu. Kita tak boleh buat semua tu insurans. Sebab tu adanya co-insurans. Maknanya berapa peratus insurans kena tanggung, berapa peratus saya kena tanggung sendiri. Jadi dekat sini 80% ni maksudnya apa? 80% je pihak insurans ni boleh tanggung, boleh buat insurans. Jadi itulah benda yang kita nak cari. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. So 80% darabkan dengan 550K. 550,000 akan dapat B, betul, 440,000. 440,000. Okey, betul. Okey, next nombor 9. Okey, yang ni. Masih lagi insurans, Ash ingin membeli insurans hayat. Okey, kita dekat insurans hayat. Setakat ni trial kat objektif jarang tanya insurans hayat. Insurans hayat daripada Bami Insurans. Jika kadar premium tahunan yang dikenakan ialah RM2.34 bagi setiap 1,000, jumlah premium tahunan yang perlu dibayarnya ialah RM514.80. Nyatakan nilai muka polisi Ash. Nyatakan nilai muka polisi Ash. Ingat tak formula dia? Okey, formula dia untuk insurans hayat ni, premium tahunan sama dengan nilai muka polisi bahagi RMX darab kadar premium per RMX. Okay. Kalau tak faham, awak stay je. Tengok So, premium ni ialah premium tahunan je. Nilai muka polisi berapa dia nak insurankan. RMX ni apa? RMX ni dia bagi kat soalan. Setiap berapa? Setiap berapa? Dekat sini RM2.34 bagi setiap 1,000. Maka X tu ialah 1,000. Okay? X tu ialah 1,000. So, ni pula kadar premium per RMX. Dia dah beritahu dah kat situ. Kadar premium per RMX. Dia dah beritahu dekat sini. 2.34 bagi setiap 1,000. So yang ini ialah kadar premium bagi RMX. Jadi kita diminta untuk cari nilai muka polisi lah. Okey. So jumlah premium tahunan yang perlu dibayarnya ialah RM514.80. So ini ialah premium dia. Ini ialah premium tahunan dia. Okey, so saya buat premium tahunan saya masukkan 514.80. Okey, premium tahunan. Okey, betul algebra. Nilai muka polisi saya tahu tak? Tak tahu. Saya nak cari RMX 1,000. Darabkan dengan kadar premium per RMX. Kadar premium ni biasa RM2, RM3, RM4 je. Okey, kalau besar tu dia dekat premium. Kalau besar nombor macam ratus-ratus ke apa kan, dia dekat premium. Okey, RM RM2.34. Tinggal algebra, awak pindah-pindah. Okey, jawapan dia dadu. Jawapan dia betul dadu. So yang ni kita nak cari nilai X kan. So kita pindahkan yang ini. Kita pindahkan yang ini tu. Hubungan dia darab, pindah sana jadi bahagi. 514 bahagi 2.34. Kemudian darabkan dengan 1,000. Awak akan dapat 220,000. Senang. Okay, betul. Main pindah-pindah. Dibagikan formula ni. I don't think so premium. Tak dibagi Tidak dibagi abang. Tidak dibagi. Dibagi. Sorry. Nampak ni. Ini pun ada jumlah insurans yang harus dibeli, peratusan co-insurans darab nilai insurans boleh. Nilai boleh insurans harta. Ni dibagi Don't worry. Okay, next. Ada recording tak sir? Saya kat luar. Ada dalam rumah biru. Okey, tengok ni diberi 5 per 9P tambah 6Q sama dengan 7. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Siapa dah form 5 tapi masih susah lagi nak jawab soalan ni? Student LMMS boleh buat tak ni? Ada tak student LMMS? Tadi saya nampak ada Putri kat sini. Putri ada Putri. Oh, ramai angkat tangan. Okey, saya. Ni siapa ni? Nolida. Nolida ada. Nolida boleh buat tak ni?
Okay, jadi saya dah training student-student saya untuk buat benda ni. Okay, diberi 7, okay, ungkapkan P dalam sebutan Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Okay, P, maknanya P nak sorang-sorang, betul tak? Okay, boleh buat So, awak tengok 5/9P tambah 6Q per 7. So, saya nak P ni sorang-sorang macam ni lah. P dia kat atas, bukan kat bawah. Jadi yang ini, saya pindahkan dulu lah. Semua ni ke atas. Awak tak boleh pindah satu-satu macam ni. Awak kena pindah semua sekali. Okay? Sebab hubungan kat sini ialah tambah. Awak tak boleh sekali ambil 6Q pindah sana. So, awak pindahkan semua sekali. Nak selamat, awak pindahkan semua sekali. Nak pindah, awak tengok hubungan dia dengan 5. 5 dengan ni apa hubungan dia? Bahagi. So, maknanya ni nak pindah sana kena jadi darab. 7, 9P tambah 6Q. Okay. Lepas tu 5. Boleh tak? Jadi yang ni saya kembangkan boleh. Saya bahagikan sini pun boleh. So, saya pilih kembangkan lah. 7 darab 9, 60 per 63P. 7 darab 6 ke 6, 42. 42Q. Okay. Dah nampak tak? Makin senang tak? Saya nak cari nilai P. So, apa-apa yang jauh daripada P, saya kena pindahkan belah sana. So, paling jauh dekat sini, 63 ke 42Q? Paling jauh ialah 42Q. Betul? 42Q. So, apa hubungan dia dengan P? Tambah. Pindah sana akan jadi tolak. 5 tolak 42Q. Sama dengan 63P. Okay. Dah nak dapat dah, geng. Nak cari P seorang-seorang ni. So, 63 dengan P, apa hubungan dia? Darab. Pindah sana akan jadi bahagi 5 42Q 63. Dah seorang-seorang P kita. Dapat berapa? Dapat C jawapan dia. Betul. Siapa awak? The Only Tiok. The Only Tiok. Okay, betul Boleh Terima kasih follow. Okay. Boleh tak? Oh, gitu je. Macam tu je, Iman. Macam tu je. Okay, nombor 11. Diberi bahawa, okay, hitung nilai K. Apa operasi antara dua matrik ni, kan? Darab ke tambah? Apa operasi antara dua matrik ni? Darab ke tambah? Ada orang cakap darab. Ada orang cakap darab. Matrik ni best. Ada orang cakap darab. Terima kasih bagi gift. Okay, semua tahu lah darab. Terima kasih, semua tahu darab. Tambah. Kalau tambah, siapa nama awak? Kalau tambah dia macam ni. 5, 4, 3, matrik. Lepas tu dia ada tulis tambah kat sini. Dia obvious nampak tambah dia, okay? Rapat-rapat ni, semua benda yang rapat-rapat, semua hubungannya darab. 7B. Apa hubungan 7 dengan B? Darab. Okay? Jadi kita tengok dekat sini. Kita nak kena darabkan matrik ni dulu. Lepas tu compare dengan jawapan kita. Baru dapat nilai K. Okay, kita nak darabkan ni. Awak boleh terus tekan kalkulator yang ni. Boleh terus tekan kalkulator untuk comparekan dengan ni. Kalau saya buat secara manualnya, okay, mana tahu kau nak belajar darab matrik kan, senang je. Kau tengok ni. First, matrik yang pertama ni saya ambil baris dia. Ni baris nama dia kan, betul tak ni baris? Saya ambil baris dia. Matrik yang kedua saya ambil lajur dia. Baris, lajur. Okay. Baris, lajur. Nak guna matrik dalam kalkulator. Okay. Baris, lajur. Okay. So, macam mana saya nak tahu hasil darab dia? Saya terangkan sikit-sikit. So, awak kena tahu bentuk matrik ni. Matrik ni berapa bentuk dia? Apa bentuk dia? Apa peringkat dia? Peringkat dia ialah 2 baris darab 2 lajur. Betul, 2 baris darab 2 lajur. Yang ini 2 baris darab 1 lajur. 2 baris darab 1 lajur. Ini peringkat dia. Kenapa kita kena tahu peringkat dia? Bila kita tahu peringkat dia, kita tahu bentuk matrik yang hasil dia ni. Hasil daripada darab ni macam mana bentuk dia? 2 darab 1 ke? 2 darab 2 ke? 3 darab 3 ke? So saya dah tahu ni peringkat dia. 2 darab 2, 2 darab 1. Jadi nak tahu hasil peringkat dia apa? Hasil darab, saya tutup yang tengah-tengah ni. Hasil dia ialah 2 darab 1. Nampak jawapan kita? 2 baris 1 lajur. Dah tahu dia punya bentuk macam mana. Okay. So kita darabkan pula. Okay, kita darabkan. Macam nak darab? Matrik pertama ambil baris. Matrik kedua ambil lajur.
Okay. So, buat apa? 4 darabkan dengan negatif 4. 4 darabkan dengan negatif 4. Tambahkan 5 darab negatif 2. 5 darab negatif 2. Okay. Macam mana awak nak tahu nak tulis kat posisi mana? Saya dah tahu kita ada 2. Satu atas, satu bawah. Macam mana nak tahu? Awak tengok dekat ni. Ini ada satu baris, ini ada satu lajuan. Awak tengok kat dua-dua matrik ni mana satu yang mempunyai unsur yang berkedudukan sama. Contoh 4. 4 baris 1 laju 1. Yang ini baris 1 laju 2. Negatif 4 ni baris 1 laju 1. Nampak tak? Ni sama dengan sini. Baris 1 laju 1, baris 1 laju 1. So hasil dia baris 1 laju 1 juga. Okey. Nampak tak? Hasil dia saya tambahkan taruh kat baris 1 laju 1. Okey. So lepas tu saya tekan ni pula. Dah setting yang atas tu, saya ambil yang bawah ni. Entire baris darab dengan entire lajur dia. Okey. So 4 darab negatif 4 tambah 3 darab negatif 2. Macam mana nak tahu posisi mana? Tengok ini baris 2. Baris 2 laju 1. Baris 2 laju 2. Okey, baris 1 laju 1, baris 2 laju 1. So dia samakan sini, betul tak? Baris 2 laju 1, baris 2 laju 1. So posisi dia ialah baris 2 laju 1 juga. Baris 2 laju 1. Nombor 6 kita dah lepas dah. 4 darab negatif 4 tambah 3 darab negatif 2. Awak akan dapat negatif 26, negatif 22. Betul tak? Negatif 26, negatif 22. Boleh faham tak ni? Kalau faham, kalau baru faham, boleh tak tulis DRB? Boleh faham tak? Kalau baru faham, tulis DRB. DRE. Okey, faham. Okey, terima kasih. Seorang je faham ni, 200 orang mata memandang. Kalau tak faham, boleh. Kalau tak faham, boleh tekan dia calculator. Okey. Terima kasih. Okey, so negatif 26, negatif 22. Okey, kita samakan dengan K, 26, 22. Ini ada yang tak tahu ke macam nak buat ni? Ada yang tak tahu ke macam nak buat ni? Kita dah dapat hasil darab kita, 26, 22. K, 26, 22. K, 26, 22. Apa nilai K? Siapa tak tahu boleh tekan 1. Siapa tak tahu boleh tekan 1. Apa nilai K ni? Ada juga yang tak tahu. Nilai K ni kita nak tahu macam mana nilai K ni boleh buatkan matrik saya ni sama macam ni. Kita kena teka nilai dia berapa. Kat sini ada berapa jawapan dia? Ada positif 1, ada negatif 1, ada negatif 2, ada 2. So saya try lah ambil 2 contohnya. Ambil 2. K sama dengan 2 contoh. K sama dengan 2, 26, 22. Okay, so 2 darab 26 berapa? Dapat 52. Yang ini dapat 44. Jadi sama ke dengan sebelah ni? Tak sama bang. Tak sama. Okay, jadi saya ambil negatif 1 lah. Saya ambil negatif 1. Negatif 1, 26, 22. So negatif 1 darab 26 berapa? Negatif 26. Negatif 1 darab 22 berapa? Negatif 22. Sama tak? Sama tak? Kalau sama, maknanya K ialah negatif 1. Okay? K ialah negatif 1. Faham? Bagus. Okey, yang ni Raja 12 menunjukkan peta laluan kayu Hanfia yang bermula dari bandar K ke bandar L. Okey, dia dari K ke L. Kemudian ke bandar M. Dan akhirnya kembali ke bandar K. Okey, macam ni lah dia punya flow tu. Okey, macam ni dia punya flow. Okey. So, hitung jarak keseluruhan perjalanan via dalam km. Hitung jarak keseluruhan perjalanan via dalam km. Okey, 1 unit 2 km. Okey, sekarang ni dia bagi 2 je koordinat dekat sini. Dia bagi 2 je koordinat kat sini. Awak kena kira total perjalanan dia. Macam mana nak buat ni, geng? Macam mana nak buat ni? Apa lagi yang awak tahu dekat sini? Okey, saya padam ni. So, awak tahu kita nak kira semua jarak ni. Jarak ke sini ke L tahu tak? Tak tahu lagi. Okey, kita tak tahu lagi. Jarak ke L dan M, boleh tahu tak jarak L ke M? Bentuk trapezium. Jarak L ke M, boleh tahu tak berapa jarak dia?
Boleh. Berapa jarak dia bang? Siapa nama awak ni? Berapa jarak dia? Berapa jarak dia? Kesenitan. Okey, 3. Kepada yang tak tahu kenapa 3. Okey, awak tengok. Koordinat L ni, koordinat L ni, kita tak tahu nilai X dia berapa. Tapi kita tahu nilai Y dia. Nilai Y dia ialah 3. Nilai Y dia ialah 3. X ni saya tulis X dia. So, nilai Y dia ialah 3. Okey, nilai Y dia 3. Bawah ni nilai Y dia berapa? Bawah ni nilai Y dia berapa? Bawah ni nilai Y dia ialah, X kita tak tahu, nilai Y dia ialah 0. So, saya tahu ini ialah 3 unit dekat sini. Okey, saya tahu dia ialah 3 unit. Boleh? Okey, next. Apa lagi saya boleh tahu dekat sini? Apa lagi saya boleh tahu dekat sini? 0. K ke asalan ke K kita tahu 3, betul tak? Kita tahu 3. 3. O ke N kita tahu tak berapa? O ke N pun kita tahu berapa unit dia kan? O ke N dia bergerak ke kanan sebanyak 4 kali. Nampak? 4, 4, betul. Boleh cari tak panjang KN sekarang ni? Boleh cari tak panjang KN? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Boleh. Sebab paksi Y dengan paksi X ni dia 90 darjah. So kita ada segitiga bersudut tegak dekat sini. Betul? Kita ada segitiga bersudut tegak dekat sini. Kecurunan tu bukan untuk cari jarak. Kita nak cari jarak. Terima kasih bagi kucing. Jadi awak buat apa? 3 kuasa 2. Formula teorem Pythagoras lah. A kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey. Tambahkan A akan dapat 5. Okey, sini awak akan dapat 5. Okey, sikit lagi geng. Sikit lagi. Lagi apa lagi kita boleh cari kat sini? Ada lagi ke info dia bagi? Oh, dia bagi KL. KL, mana KL? Ni KL ialah 2 kali ganda daripada KN. Nampak? Ni dia bagi persamaan ni kat sini. KL ialah sama dengan 2 KN. Okey. Terima kasih. So, kita dah jumpa KN. Betul? Jadi, kita nak cari KL ni, masukkan saja dekat equation ni. KL, KL kita tak tahu. 2, KN kita tahu tak berapa? KN kita tahu 5. So, gantikan dengan 5. 2 darab 5 berapa? 10. Sini ganti 10. Boleh tak? So, boleh cari tak nilai ni? Tengok nilai K ke L 10. Nilai O ke N 4. Berapa nilai N ke M? Kita tahu L dengan M ni mempunyai nilai X yang sama. 6. Betul lah. Korang tengok je dah nampak kan? Ini bentuk segi 4 tepat. So, sini ialah 6. Jadi, awak tambahkan dulu semua ni. 10 tambah 3, 10 tambah 3 tambah 5 tambah 6 akan dapat 24. Akan dapat 24. 24 unit. Okey, jadi dia minta hitung dalam km. So, 1 unit 2 km. 24 unit berapa km? Darabkan dengan 2. 48. Boleh Dapat ke semua? 48. Betul. Ramai pandai kat sini. Ke soalan ni senang sangat? Soalan ni Okey, awak tengok soalan ni je. Tengok soalan ni dapat. Alhamdulillah. Dapat. Tengok soalan ni. Teraya Kedah. Macam mana dapat 6? Macam mana dapat 6? Okey. K dengan L. Panjang dia sama bang. Dengan O, M. Sebab apa sama? Awak tengok. L dengan M ni tegak. Okey. L dengan M ni tegak. Jadi, dia ada panjang yang sama. So, sini saya dah dapat dah 4. Sini saya dah dapat 4. 10 tolak 4 dapat 6. Okay, awak tengok soalan ni. Tengok soalan ni tau. Dia minta cari apa? Cari nilai H. Cari nilai H. Okay. So, saya nak awak rate soalan ni. Skala 1 sampai skala 10. Berapa susah soalan ni? 10 paling susah. 1 paling senang. Dia bagi ni. Tengok soalan ni. Tak payah baca soalan kat sini. Dia minta ni je. Dia minta nilai H. Dari 1 sampai 10. Berapa susah soalan ni? 6 kot. 1. 6. Okey. Ada orang cakap 2, ada orang cakap 3, ada orang cakap 1. Okey. So basically benda ni macam substitute je. Awak tengok titik ni. Titik ni dia lalu tak dekat graf ni? Titik ni dia lalu dekat graf ni.
So kita boleh gunakan titik ni substitute dalam graf ni. Okay, dia sama konsep dia macam persamaan garis lurus. Contoh, saya ada persamaan garis lurus y sama dengan 3x tambah 2. Okay, lepas tu ada satu titik dekat persamaan garis lurus ni. Ada satu titik dekat persamaan garis lurus ni, saya dapat A dengan 5. Macam mana nak cari nilai A? Saya substitute saja dekat sini. X saya ambil A, Y saya tulis 5. Kalau titik luar daripada garis lurus ni, boleh tak saya guna persamaan garis lurus ni? Tak boleh. Okay? Sebab dia tak ada kena-mengena. Sama juga macam sini. Yang ini disebabkan titik ni lalu kat graf dia, kita boleh guna substitute terus dekat sini. Okay? Kita boleh substitute, gantikan, betul. So H kita masukkan berapa? X. Kosong kita masukkan berapa? Y. Okay? So Y masukkan kosong. 25 tolak H kuasa 2. Okay? H kuasa 2. Lepas tu kita pindah-pindahkan. Okay, H ni saya pindahkan ke sana dulu lah, nak bagi cantik sikit. Tak apa, nak pindahkan 25 ke sana pun boleh. Negatif 25 sama dengan negatif H kuasa 2. Okay. Potong 25 sama dengan H kuasa 2. Okay. H kuasa 2. Lepas tu kuasa 2 pindah sana jadi apa? Punca kuasa. Tambah tolak punca kuasa. Tambah tolak punca kuasa 25. H. Awak akan dapat H tambah tolak 5. Maksudnya H awak ada 2 nilai. H awak ada positif 5 dengan negatif 5. Sebab apa ada 2 nilai? Awak tengok dekat sini. Untuk Y sama dengan kosong. Untuk Y sama dengan kosong. Tengok kita ada Y sama dengan kosong. Satu kat sini, satu kat sini. Dia ada 2 titik. Maksudnya X ada dapat 2 nilai. Satu 5, satu negatif 5. So H ni 5 ke negatif 5? 5 lah kan. Sebab dia dekat paksi X yang positif. Betul, positif 5. Boleh pakai kalkulator kan sir? Senang je ni, kenapa awak kena pakai kalkulator? Pindah-pindah je, 5. Dapat positif 5. Boleh tak? Okay, boleh Saya pergi soalan next. Okay. Boleh semua? Boleh. Okay, Alhamdulillah. So, antara koordinat berikut, manakah yang memuaskan? Yang manakah memuaskan? Okay, awak tengok kat sini. Kita ada, saya tulis kat sini besar sikit sebelah jawapan dia. Mana jawapan dia? Okay. X lebih kecil 6. Y lebih kecil sama dengan X. 2X tambah 3Y lebih besar 12. Okay. Yang manakah, koordinat yang manakah memuaskan persamaan garis lurus ni? Persamaan ni dengan persamaan semua ni Ketersamaan linear ni. Siapa tak boleh jawab soalan ni? Tekan 1, boleh tak? Nak tengok berapa ramai tak boleh jawab. Saya nak tunjukkan betapa mudahnya soalan ni. Satu. Okey, ramai tak boleh jawab. Sebenarnya soalan-soalan macam ni awak nampak macam ni memuaskan semua apa ni dia boleh substitute nilai dia. Awak nampak ni. Ni nilai X, ni nilai Y, awak boleh substitute dekat sini. Kan? Awak boleh substitute dekat sini. Jadi awak tengok, kita ambil yang senang-senang dulu. Kita ada X lebih kecil 6. So kita cari 2 lebih kecil 6. Betul. Jadi betul saya tandakan dulu Ni mungkin jawapan. 3 lebih kecil 6. Okey, betul. 4 lebih kecil 6. Okey, betul. 7 lebih kecil daripada 6. Betul ke? Nampak? Saya ambil nilai X. Dan nilai X ni, iaitu 7. Saya ganti kat sini. 7 lebih kecil 6. Betul ke? Salah. Kan? Salah. D salah. Jadi D salah. Okey. Saya tengok ni pula. Y mesti lebih kecil atau sama dengan X. Y mesti lebih kecil atau sama dengan X. Ni saya gantikan saja. Y kat sini berapa? 3. 3 lebih kecil sama dengan 2. Okey, betul ke ni? Betul ke salah? 3 lebih kecil sama dengan 2. Betul ke salah? B betul, S salah. Betul ke salah ni? Salah kan? Betul tak? 2 kan lagi kecil daripada 3. Salah. Salah. Betul. Yang ni saya dah boleh pangkah jawapan ni. Okey. Macam tu gak? Try satu-satu. Yang ni 2. Okey. Yang ni 2. Yang ni 3. So ni boleh. Mungkin betul lah. 2, 3. Mungkin betul. Okey. Ni pula 4, 3. 4, 3. Okey. 3, 4. Ni pun sama. Mungkin betul. Try dekat sini pula. Try dekat sini awak masukkan nilai. Saya ambil C.
So, X saya masukkan 4. 2, 4 tambah Y saya masukkan 3. 3, 3. Okey. 2 darab 4, 8. 8 tambah 9 dapat 18, 17. 17 lebih besar daripada 12. Betul. 17 lebih besar daripada 12. So, jawapan dia C. Senang tak? Kawan-kawan yang tak faham tadi. Senang kan? Jawapan dia bola. Jawapan dia bola. Salah. Jawapan dia ialah cacing. Okey, kalau kita ambil bola, 2 darab, pakai warna lain. 2 darab 3 tambah 3, 2. Okey. 2 darab 3, 6. Tambah 3 darab 2, 6. 12. 6 tambah 6 dapat 12. Adakah 12 ni lebih besar daripada 12? Tak kan? Tak kan? Betul. Jadi jawapan yang ni salah. Macam tu je. Banyak soalan ni awak kena tinggal substitute je. Macam ni pun sama. Okay. Hitung sudut-sudut bagi X. Yang ni pun saya banyak kali juga terangkan. Tapi saya suka je terangkan. Kalau minta sejuta kali pun saya boleh terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia minta hitung sudut-sudut bagi X. Ni sebenarnya senang gila kan? Senang gila. First awak tengok depan ni. Awak tengok depan ni positif negatif tu nak tentukan dia kuadran mana. Okey, positif negatif dia nak tentukan kuadran mana. Okey. Nombor ini yang ada pensel sekarang ni tulis Nombor ni nak tentukan kat mana sudut rujukan dia. Kat mana sudut rujukan dia. Okey. Ulang balik, boleh tak seorang tulis? Negatif positif untuk tentukan kuadran mana. Negatif positif tentu kuadran. Boleh seorang tulis? Negatif positif tentukan kuadran mana. Kalau korang tak pegang nota kan, korang tulis dekat komen. Nanti barulah ingat. Tentukan kuadran. Betul, tentukan kuadran. Nombor tentukan sudut rujukan. Tulis nombor tentukan sudut rujukan. Nombor tentukan sudut rujukan. Siapa yang tak ada kertas kan, boleh tulis dekat ni. Okey, terima kasih. Sudut rujukan. Nombor tentukan sudut rujukan Nombor tentukan sudut rujukan. Okey. So sekarang kita nak sudut-sudut bagi X. Okey, jadi awak tengok sign. Kita kena hafal apa? Kita kena hafal yang ini. 4 kuadran ni. Add sugar to coffee. Saya tak tahu formula korang apa. Formula saya add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Okey. Maksud formula ni A ialah all positif. S sign je positif. T tan je positif. C cos je positif. Selain daripada tu semua negatif. Sin positif, cos dengan tan negatif. Tan positif, sin dengan cos negatif. Okey. Bila nak guna tu, ni nak guna sekarang ni. Okey, jadi awak tengok dekat sini kita ada sin negatif. Cari mana kuadran dia yang sin negatif. Kuadran 1 tak mungkin. Kuadran 2 sin dia positif, betul? Jadi dia dekat kuadran 3 dengan kuadran 4. Betul, 3 dengan 4. Kuadran 3, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey. Sekejap. Lepas tu kita nak cari, dekat sini pun dia dah cakap julat dia 90 darjah hingga 360. So dia tak mungkin ada dekat sini sebab sini sampai 90 darjah je. Sini sampai 90 darjah je. Jadi kita nak nombor ni. Jadi kita nak tahu sudut rujukan ni. So ni awak ambil macam mana? Sin X sama dengan 0.4226. Tadi saya cakap nombor ni untuk sudut rujukan kan. Jadi awak cari sudut rujukan. X dekat, nak cari nilai X macam mana? Sin ni pindah belah sana. Dapat sin negatif 1, 0.4226 dapat berapa? 25. Betul ke 25? Dapat 25. Boleh tak? Yang ni boleh tak? Yang ni semua dapat tak? Nak cari nilai X, pindahkan belah sana. Dapat 25 kan? Tapi ini sudut rujukan bang. Sudut rujukan. So kita tahu dah. Kita dah tahu dia dekat kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 3, kuadran 4.
Okey. So, kuadran 3 belum habis lagi. Jangan cakap macam tu je. Belum habis lagi. Kita dah tahu kuadran 3, kuadran 4. Lepas tu kita dah dapat sudut rujukan dia tu. Sudut rujukan mesti menghala paksi X. Okey. Saya garis satu garis dekat kuadran 3, sukuan ketiga dengan sukuan keempat. So, sudut dia kat mana? Kat belah sini ke belah sini? Dia mesti ke arah X. Ke arah X ni ialah sudut rujukan yang kita kira tadi. 25. Okey. Ini bersama. Ini mana dia punya arah? A ke B? Mana sudut rujukan dia? A ke B? A ke B? Macam mana nak tekan supaya dapat 25? B. B, betul. Ke arah X. Sudut rujukan tu mesti ke arah X. So, sini 25. Okey, saya padam sini sikit bagi korang nampak. Okey. Jadi korang dah boleh dah cari nilai dia. Betul tak? So, first korang kena cari dari kosong ni sampai ke palang ni. Macam nak cari ni? 180. Ini kan 180. Ada satu garis lurus. Tambahkan dengan 25. 180 tambah 25 awak akan dapat berapa? Akan dapat 205. Macam tu je. Macam ni baru boleh cakap. Macam ni je. Okey. Lepas tu ni pula. Kita nak cari sudut dekat sini pula. Ni sampai sini. Sini sampai sini. So total untuk satu bulatan berapa darjah? 360 darjah. Kat sini kita dah ada 25. 360 tolakkan dengan 25. Betul. Dapat 335. Okey. Dalam masa 5 saat, cuba tanya apa yang korang tak faham kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Senang. Okey. Kena mula dengan R. Betul. Kenapa kena tambah? Kenapa kena tambah? Sebab, okey. Sini, kita ada sudut kat sini je, 25. Sekarang ni kita kena mesti sudut daripada kosong. Sini kosong ni. Kosong sampailah kita punya tiang ni. Kita punya palang ni. Nak tunjukkan berapa sudut dia. So 180 tambah 25. Okey. Macam mana dapat 25 tu? Macam nak tahu 25 tu atas ke bawah? Dia sentiasa ke paksi X. Okey. Kenapa tak pilih sign? Okey, saya dah beritahu tadi. Kawan-kawan awak pun dah tulis dekat komen tadi. Sign ni positif. Sekarang ni kita ada sign negatif. Sign negatif maksudnya dia dekat 3 dengan 4. Okey. Okey. Dah tutup ruang bertanya. Okey, next graf gerakan. 16 menunjukkan graf laju masa. Okey, dalam tempoh 10 saat. Diberi bahawa kadar perubahan laju 6 saat. Yang terakhir ialah negatif 22 ms. Cari nilai V. Okey. Guys, kadar perubahan laju ni jarak ke pecutan ke laju? Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni apa? Jarak ke pecutan ke laju? Jarak ke pecutan ke laju? Pecutan, betul. So kadar perubahan laju ialah pecutan. Kadar perubahan laju ialah pecutan. Kadar perubahan jarak ialah laju. Okey? Boleh tulis nota Kadar perubahan jarak ialah laju. So, okey, dia minta dalam 6 saat terakhir ialah negatif 22. Okey. Tempoh 6 saat terakhir. So 6 saat terakhir tu kat mana? Dekat sini. Betul tak? 10 tolak 4 sini 6 saat tu. Jadi 6 saat terakhir tu dekat kawasan ni. Dia kata pecutan dia ialah A sama dengan negatif 22. Okey. Untuk yang ini, saya ada formula dia kan. Saya ada formula. Formula dia apa? Awak hafal JLP je. Hafal JLP. Okey. Siapa tahu formula ni? Siapa pernah nampak saya ajar formula ni? Boleh tak tekan 1? Siapa pernah nampak saya ajar formula ni? Siapa tak pernah nampak, tekan nombor 2. Maknanya korang memang tak pernah masuk live saya. Tekan nombor 2, siapa tak pernah nampak? Tekan nombor 2. Okey, 2, 1. Weh, ramai juga tak pernah. 3 tu apa? Sarah. Okey. 2, okey. So, macam mana nak guna formula ni? Okey. Turun, awak ingat macam ni. Turun M, kecerunan. Naik, area under graph. Luas bawah graf. Naik, area under graph. Luas bawah graf.
Ini je formula dia. Jarak laju pecutan turun M naik AUG. Lepas tu macam mana nak guna? Awak tengok, kita ada graf apa sekarang ni? Kita ada graf laju. Okey, ada graf laju, highlight laju. Dia bagi informasi tentang apa? Informasi tentang pecutan. Okey. Jadi tengok, laju ke pecutan guna apa? Dia ke bawah. Dia guna kecerunan. Dia guna kecerunan. Nampak? Dia guna kecerunan. So, maknanya nak cari nilai V ni, awak kena guna kecerunan. Sebab dia bagi A dekat sini. Betul tak? Kena guna kecerunan. Siapa tak tahu nak cari kecerunan dari sini ke sini macam mana? Boleh tak tekan nombor 3 yang tak tahu nak cari kecerunan dari sini ke sini? Tekan nombor 3. Tahu, okey, bagus. Sekejap Aduh, dia ingat saya AI gang nak suruh verify ni. 4, okey. First awak ambil 4. Awak dah dapat 4. Mana dapat 4 tu? Okey, so first nak cari nilai kecerunan ni, kita kena ada 2 koordinat, betul tak? Kena ada 2 koordinat. So ambil koordinat yang pertama ni, saya tulis koordinat pertama ni apa? Koordinat pertama ialah 4V. Betul? 4V ke V4? 4V. 4V, betul tak? 4V. 4X, V dia Y. Yang kedua, berapa koordinat ni? Boleh tak seorang tulis koordinat ni berapa? Berapa koordinat ni? Untuk 10 ni. 10 kosong. Ke kosong 10? Ya ke? Okey, semua tahu ni 10 kosong. Kenapa tak ada orang jawab kosong 10? Okey, jawapan paling tepat sekali ada kurungan. Bagus. 0.25 sudah. 10 kosong. Okey, 10X dulu. Betul. 10 kosong. Okey, dah ada nilai koordinat ni, awak labelkan satu-satu. Sebab formula kecerunan ni apa? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey. X2 tolak X1. Okey. So, awak ambil koordinat. Mana-mana koordinat awak boleh pilih. Nak mana satu koordinat 1, mana satu koordinat 2. So, saya pilih ini sebagai koordinat 1. So, ini koordinat 1, saya labelkan X1, Y1. Koordinat 2 yang ini. X2, Y2. So, tinggal masukkan saja kat formula. Okey, tinggal masukkan je kat formula. Y2 berapa bang? Y2 kosong. Okey. Y1 berapa cikgu? Y1 V. Okey. X2 berapa cikgu? X2 10. X1 berapa cikgu? 4. Samakan dengan berapa? Samakan dengan negatif 22. Kecerunan tadi kita dah dapat. Cari kecerunan akan dapat pecutan. So, pecutan yang kita dapat ni, negatif 22 ni, yang dia bagi kat soalan ni ialah kecerunan dia. Okey? Hai cikgu, hai. So, ni dah boleh buat tak ni? Tinggal pindah-pindah je. 10 tolak 4, 6. Darab pindah sana akan dapat 6 darab negatif 22. Negatif 132. Dapat negatif 132. Sekejap saya padam ni. Negatif 132 sama dengan negatif B. Okey. So, V sama dengan 132. Boleh? Jawapan dia ialah berbola. Betul. Faham tak? Mudah kan sebenarnya kan? Boleh. Okey. Boleh. Oh. Faham. AG apa? Area under graph. Kat mana tak faham tu? Parap. Boleh Ada recording tak? Ada dekat grup Rumah Biru. Special. Saya ingat semua pelajar SPM dah masuk dah grup tu. Rupanya ramai lagi tak masuk Dalam tu dekat berapa Lia sub saya sekarang? Dekat 10,000 gang. Betul tak 10,000? Saya ingat kan pelajar SPM ni ada 10,000 je. So saya assume semua dah masuk rupanya ramai lagi tak masuk. Rupanya. Kalau nak masuk kena stay sampai end live sebab benda free kan. Benda free ni saya nak hold sikit. Tapi kalau korang nak sekarang kan, macam ramai minta kan. Sebab kan korang nak sekarang, bagi saya 60,000 like. 60,000 like je. Tap screen. Sambil-sambil belajar, sambil-sambil tu awak tap screen. 60,000 like. Nanti saya bagi awak link secara percuma. Okay? Antara berikut manakah merupakan kesimpulan yang tepat bagi hujah berikut? Okey, ini hujah didaktif kan. Hujah didaktif ni saya ada terangkan ada 3 jenis bentuk. Ada 3 jenis bentuk, okey. 60K tau, 60K. Belum done lagi tu.
kita ada 3 bentuk. Hujah deduktif ada 3 bentuk. Siapa hafal 3 bentuk ni? Boleh tak tekan 1? Siapa hafal? Siapa tak hafal tapi tahu tekan 2. Siapa tak tahu langsung ada bentuk ni, tekan nombor 3. 1 hafal. 2 lupa tapi pernah nampak lah. 3 bapak apa benda tu ni. First time tu nampak. 1 hafal, ramai hafal. Bagus 2 pernah nampak. Okey, ramai juga jawab nombor 2. 2.5. 2.5 maknanya tak sure lah tu. Okey, yang hafal, okey, sebabkan ramai hafal dan ada yang lupa-lupa sikit. Okey, bentuk dia senang je. Semua A ialah B. Semua A ialah B ayat dia. Tak ingat lah. Tapi ayat dia ada 3 bentuk lah. First, dia guna ayat semua. Second, dia guna ayat jika maka. Jika maka. Third pun dia guna jika maka. Bila mana premis 1 tu dia guna jika maka dia bentuk kedua atau bentuk ketiga. Okey? Dia bentuk kedua atau bentuk ketiga. So bentuk kedua ni macam mana nak hafal? Okey, premis 1 dah jika maka kan? Premis 1. Premis 2 dia, okey, jika P maka Q kan? Maka Q. Jika P maka Q. So premis 2 dia ialah P dulu, P ialah benar. P ialah benar. Okey, lepas tu kesimpulan baru dia taruh Q. Q ialah benar. Okey. So tengok bentuk ketiga pula. Bentuk ketiga ni macam mana? Bentuk ketiga, premis 2 dia, ni jika P maka Q kan? Sebab ni penyataan pertama, penyataan kedua. Premis pertama dia akan jadi apa? Premis pertama, Q bukan benar. Bukan Q ialah benar. Okey, bukan Q ialah benar. Bukan Q ialah benar. Okey, betul. Bukan Q adalah benar. Kesimpulan dia ialah bukan P ialah benar. Q, P. Okey, nampak tak? First, premis 2 ni P ialah benar, Q adalah benar. Kesimpulan. Yang ini dia terbalik, lepas tu dia bukan. Dia opposite. Okey? Dah 60k belum? Belum bang. Okey? Jadi awak tengok dekat sini. Jika P darab 5 ialah 30, saya label P. Maka P ialah 6Q. So ini. Ni P ke Q? P tak sama dengan 6. Ini ialah Q, betul? Ini ialah Q. Jadi kita dapat detect dia ialah bentuk ketiga. Bentuk ketiga, bukan Q ialah benar. Tengok bukan Q ialah benar. Jadi kita ambil 4 darab 5 bukan 30 juga. 4 darab 5 bukan 30. Dapat dah 2 jawapan dia, betul. Betul. Kenapa cakap sabarlah ni? Amirul menekan-nekan ni. Kesian Amirul. Nanti awak tengok ni Nanti awak tengok recording live saya. Sebab ni awak nampak macam laju sangat kan. So awak tengoklah 0.5 boleh, 0.25 boleh, 0.1 boleh. Okey, Amirul. Saya tak boleh slow sangat. Ramai kawan-kawan awak ni ada yang pandai-pandai nak buat revision. So dah 60k Okay, dah 60k. Admin saya ada tak admin? Okay. Dalam masa, saya akan buka link ni dalam masa 3 minit je. Admin ada tak admin? Saya dalam 5 minit je. Admin tolong taruh saya punya, mana moderator saya ni? Moderator saya ada ke tak? Moderator saya macam tertidur lah geng. Macam mana saya nak bagi link ni? Okay. Kalau moderator tertidur, awak kena PM saya lah. Assalamualaikum sir and guys. Waalaikumsalam. Takkan nak guna. Okay. Kalau tak, awak kena PM saya. Moderator saya tertidur. Kalau tak, dia boleh tukar bio TikTok saya. So, awak PM saya. Kod ni kepada orang yang dah tekan-tekan tap-tap screen je. Saya check tau korang tap-tap screen ke tak. Tengok bagi berapa ribu like seorang. Okay. Kod dia ialah, kod dia awak tulis macam ni. Macam mana korang tahu saya ni? Kod dia ialah, baru nampak account sir tadi. Account sir tadi, macho gila. Ini kod dia, panjang sikit lah. Baru nampak account sir tadi, macho gila. Ini kod dia.
Copy message saya sekarang dalam masa dalam masa 10 saat. Kod ni je yang saya akan bagi link secara percuma. Okay, baru nampak account saya tadi macam gila. Tu je. Okay. Panjangnya. Okay. Boleh PM saya sekarang Saya dah tutup nanti kod ni. Saya tutup kod ni. Okay. Okay, next nombor 18. Pukul 6 suku baru. Kita santai-santai dulu. Okay. Ni bentuk ubahan. Okay. Tinggi T bagi sebuah pepejal berubah secara langsung dengan isi padunya. Siapa ada masalah lagi? Boleh tak saya nak tahu siapa ada masalah bab ubahan ni? Kalau ramai cakap ada masalah, saya ajar. Kalau tak, saya skip. 1 tak ada masalah, 2 ada masalah. PM TikTok. Okay, ada masalah. 1 ada masalah. Okay, 2. Okay. No problem, bro. I got you, man. Serabut je. Okay. Ada masalah. Okay, tengok Yang ada masalah ni, make sure korang tengah pegang soalan ni sekarang Saya kesian dekat orang yang tak ada masalah tu. Dia dah pegang soalan ni, tunggu je saya nak jawab soalan ni. Make sure korang pegang juga soalan ni. Ada depan mata korang, ada pensel, ada kalkulator. Tinggi T bagi sebuah pepejal berubah secara langsung dengan isi padunya. Okey. Dan secara songsang dengan panjang dan lebarnya L. Okey. So, huruf yang pertama dia cakap ni, inilah dia punya perkara rumus. Saya nak tulis hubungan ni. Nak tulis hubungan mesti bentuk ikan. Okey? Mesti bentuk ikan. Okey? Once awak taruh sama dengan tu, ada additional huruf yang awak kena tambah. Okey? So, saya nak tulis dulu dalam bentuk hubungan. T bagi sebuah pepejal berubah secara langsung dengan isi padunya, I. Okey? Berubah secara langsung, so dia dekat atas, I. Dan secara songsang dengan P dan lebarnya, PL. Okey, PL. Secara songsang dia akan kat bawah, PL. Okey, PL. So, ini ialah hubungan dia sekarang ni. Ini ialah hubungan dia. Kadang soalan kata 2 dia tanya apa tuliskan dalam bentuk hubungan. Jadi awak kena tulis yang ini. Simbol ni. Selepas tu belum siap lagi ni dalam bentuk hubungan. Nak tulis ada sama dengan, awak akan tambah huruf. Tambah huruf apa, gang? Yang cakap nombor 2 tu. Tambah huruf K. Okey? Tambah huruf K, I per PL. K, betul. K. K ni ialah pemalar dia. K ni ialah constant dia yang menyebabkan nilai-nilai ni semua seimbang. Saya rasa tu semua tahu. Jadi, ramai yang silap dekat sini apa? Ramai silap masukkan data-data ni. Ramai silap masukkan data-data ni. Jadi dia beri bahawa tinggi pepejal itu ialah 4 cm. So 4 cm kita tengok apa 4 cm ni apa? Tinggi. So kita ganti tinggi huruf apa? Tinggi huruf T. So saya ganti 4 dekat sini. Lagi apa lagi dia ada? Isi padunya 126. Isi padu huruf apa? Huruf I. So saya ganti dekat I 126. Okey. Lepas tu panjang dan lebarnya masing-masing ialah 9 dan 3.5. Okey, panjang 9, lebar 3.5. Boleh cari tak nilai K? Boleh cari kan nilai K? Boleh cari. Betul, boleh cari. So kalau korang tak boleh cari nilai K ni, susah, maknanya korang lemah dekat algebra lagi. Okey? Student Nolida boleh jawab ni, Nolida. Nolida ni antara student yang rajin buat kerja sekolah saya. Untuk pengetahuan, saya buat kelas hari-hari bagi kerja sekolah. Dia salah ke betul ke dia hantar juga ke sekolah. Okay, Erdina pun ada. Okay, Alhamdulillah. So kita pindah-pindahkan, K akan dapat berapa? 1 K. Betul ke K? Okay, dah 2 orang jawab 1. K sama dengan 1. Okay. K sama dengan 1. Bila awak dapat nilai K, soalan ni memang macam ni je bentuk dia. Tak ada bentuk lain dah. So awak gantikan yang ini. Ni, T sama dengan K tu saya dah ada nilai dia. Saya tak 1 je. I, PL. Lepas tu saya gantikan. Saya cari situasi baru dia. Hitung lebar. Dia nak cek lebar ni. Hitung lebar. Saya garis lebar. Bagi pepejal yang mempunyai tinggi 12 cm. So, tinggi saya ganti 12. Okay. Shift soft boleh. Lepas tu, I.
isi padu. Okey, isi padu dia bagi 1701. Okey, 1701 27. Panjang dia bagi 27. Cari nilai L. Cari nilai L. Bab ubahan tingkatan 1. Okey, cari nilai L. So macam nak cari nilai L ni? Kena sorang-sorangkan L. Pindah kat sana. 12 darab 27. Akan dapat 324 L sama dengan 1701. Cari nilai L pula. Ni dengan ni adalah darab, pindah sana akan bahagi 1701 bahagi 324. Dapat 5.25, betul? Okey, terima kasih. 5.25, terima kasih. Terima kasih. Okey, yang ni pula. Rajah 19 menunjukkan objek JKLM dan lukisan berskala JKLM yang ditulis pada grid segi 4 sama. Okey. Dia beri skala yang digunakan ialah 1/n. Tentukan nilai n. Okey. Siapa tak boleh jawab soalan ni? Tekan 1. Saya dah bacakan soalan tadi. Siapa rasa macam perlukan bantuan, tekan 1. Tak perlu, tekan 2. Jadi ni ialah bab lukisan berskala. So yang penting sekali korang kena bezakan mana satu objek, first kali mana satu objek, mana satu lukisan. Okey, jadi JKLM ni objek ke lukisan? Objek ke lukisan? JKLM yang pertama, yang besar ni. Objek ke lukisan? Objek. Okey, betul. Nampak? Objek JKLM. Lukisan berskala J ada ni. Nampak ni ada benda-benda ni. Okey, semua dah tahu objek. Yang ini ialah lukisan. Lukisan. Okey? Nampak So formula untuk skala, nampak? Formula untuk skala ialah lukisan bahagi objek. Lukisan bahagi objek. Okey? Lukisan bahagi objek. So skala dia dah bagi tak? Skala dia dah bagi 1/n. So saya ganti je skala 1/n dengan 1/n. Okey? 1/n, atas tu lukisan. Atas lukisan, bawah objek. Macam mana saya nak tahu skala ni? Saya ambil mana-mana panjang yang sama. Panjang yang kalau saya ambil ML, kena ambil dekat sini ML juga contohnya. Sini tempat yang sama lah, tempat yang sama. Kalau saya ambil sini, saya kena ambil sini. Kalau saya ambil sini, saya kena ambil sini. Okey? Contoh dekat objek, saya ambil yang bawah ni, 2. Objek ialah 2. Okey, objek ialah 2, saya ganti kat sini 2. Okey, betul. Lukisan, saya ambil satu kotak. Okey? So dekat sini 1. Dah dapat belum nilai N? Belum dapat lagi. Ni nilai 1/n. Okey, ni nilai 1/n. So nak cari nilai n, kita kena pindahkan darab silang lah. N ni naik sana, dapat n/2. Ni 1. Betul lah. Lepas tu nak cari n, 2 pindah sana akan dapat 1 darab 2, 2. Dapat tak? Kenapa 2? N sama dengan 2. Okey. N sama dengan 2. Kenapa 2? Saya pilih salah satu panjang dekat sini bang. Saya ambil dekat sini pun boleh. Objek 1, 4, lukisan kat sini 2. So saya ganti lah. Sini 4, sini 2. Akan dapat sama je 1/2. Okey, dapat. Okey, betul. Bagus. Next. Ni. Saya rasa Lia tak boleh buat ni soalan ni. HCL boleh buat tak soalan ni? Jadi kita ada rajah 20 menunjukkan keratan rentas sebatang pembentuk air berbentuk bulatan jejari 25 cm. Okey, ini 25 cm. PQ merupakan paras air tertinggi. Okey, PQ ni paras air tertinggi. Lepas tu diberi panjang PQ ialah 20 cm. Terima kasih, faham. 20 cm. Okey. Hitung tinggi paras air PQ dari tapak pembentung. Okey, dia nak hitung tinggi air itulah. Air ni, tinggi ni. Macam mana nak buat ni, geng? Siapa ada idea? Kita ada jejari 25. Okey, perentas panjang dia 20. Dia suruh cari panjang tertinggi. Isi padu, dia suruh cari tinggi air tu, paras air tu. Maknanya dia suruh cari dari sini ke sini. Ini kita dah tahu 25. Ini berapa? Macam mana nak tahu? Okey, guna jejari lepas tu teorem. Okey. Cari lengkung dia dulu. Okey, isi padu. Okey. So kalau korang perasan, dari titik tengah ni ke titik P,
Dari titik tengah ni ke titik P, boleh tak saya cakap ni jejari? Boleh tak saya cakap ni jejari? Boleh ke tak boleh? Ni ke P. Dari titik tengah ke P. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, semua tahu boleh. Dari sini ke Q pun boleh. Nampak tak bentuk segitiga ni? Apa nama segitiga ni? A, segitiga sama kaki. B, segitiga, ni kaki. Ni B, segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki ke sama sisi? A ke B? Tak tahu, jawab C. Sama kaki. Okey, betul. Sama kaki. Sama kaki. Sama sisi tu semua panjang yang sama. Jadi kita tahu jejari, sini semua jejari kan. So sini 25, sini 25. Kalau sama sisi, dekat sini pun mesti 25 lah. Sekarang ni kaki dia je sama. Okey, kaki dia je sama. Jadi boleh cari tak panjang dia dekat sini? Tinggi dia dekat sini? Boleh kan? Boleh kan? Macam mana nak cari? Okey, saya belah dua ni. Saya belah dua. Ni kan dari titik tengah. So sini 10. Sini pun 10. Buat teorem Pythagoras. Buat teorem Pythagoras untuk cari nilai X dekat sini. Untuk cari nilai X dekat sini. So saya buatkan untuk korang. So ini formula teorem Pythagoras. P = 2 tambah C = 2. Yang ini ialah yang paling panjang sekali, iaitu Pythagoras lah. Hypotenuse. Iaitu hypotenuse. Dah tukar dah. Selain daripada tu, awak letakkan kat B dengan C. Okay, selain daripada tu dekat B dengan C. Okay. So hypotenuse, kita ada tak hypotenuse kat sini? Berapa hypotenuse? 10 ke 25 ke tak tahu. Berapa hypotenuse dia? 10 ke 25 ke tak tahu. 25. Okay, betul 25. Sebab sini ialah 90 darjah kan. Hypotenuse tu mesti bertentangan. Okay. So 25 dekat sini. Okay, sama dengan B dengan C ni saya boleh letak apa-apa je. Ini ke tak kisah. So saya ambil B ni 10. Yang ini C ni tak tahu. C ni saya nak cari dekat sini. Saya gantikan dengan X. Jadi pindah-pindah awak akan dapat berapa ni? 25 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 punca kuasa akan dapat 22.91. X akan dapat 22.91. Okey, terima kasih. 22.91. Dah boleh cari tak nilai tertinggi dia? 25 tambah 22.91. Tu memang formula ke cikgu? Formula hypotenuse bang. Dapat 25 tambah 22.91. Awak akan dapat 47.91. Macam tu je. Boleh 21. Nanti kita sambung malam geng. Lagi 1-2 soalan, lepas tu nak sambung malam. Kita habiskan kelas 1 malam ni. Malam dalam pukul 11 lah. Malam ni saya ada kelas. Antara berikut, manakah bukan merupakan transformasi isometri? Okay, transformasi isometri. Putaran ke, pantulan ke, pembesaran ke, translasi. A ke, B ke, C ke, D. Okay, ada orang cakap pembesaran. Kalau tak tahu, tekan nombor 5. C. Tak tahu. Okey, bagus. Setuju. C kot. C. Okey, ramai cakap 5. B. Ada orang cakap 5. Okey. Sekarang ni kita ada. Dia minta apa? Transformasi isometri. Okey, maksud dia apa? Maksud dia selepas daripada transformasi tu, kan? Selepas daripada transformasi tu, panjang sisi image tu mesti sama. Panjang sisi sama, sudut bentuk dia sama. Panjang sama, bentuk dia still sama. Okey. Awak tengok dekat putaran. Kalau kita putar, bentuk dia masih sama, betul? Panjang dia pun still sama. Okey, pantulan pun sama. Akan still sama lagi. Pembesaran, tak pasti. Translasi, bentuk dia akan sama lagi. Okey. Jadi kat mana? Pembesaran dia akan berubah dia punya panjang. Okey, jawapan dia ialah cacing. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey. Hitung perimeter. Okey, perimeter. Okey. Siapa ada masalah nak cek perimeter ni? Dia dah bagi dah semua ni. Sebenarnya direct je. Kalau ada masalah tekan 1, tak ada masalah tekan 2. Ada masalah tekan 1, tak ada masalah tekan 2. Tambahlah, tak ada. Okey, bagus. 1. Ada juga ada masalah ni. Tak ada. 2. Tambah je cancer. Tambah je. Perimeter ni awak bayangkan macam kira pagar lah. Kira yang keliling dia. Okey. Kira pagar saja. Jadi yang ni awak tak perlu kira.
Yang dalam ni tak perlu kira. Awak kira kat luar je. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Kira pagar je. Okay. So kita ada 8 cm kat sini. Kita ada 7 cm. Berapa panjang nilai ni? Berapa panjang nilai ni? So awak tengok. Dia ada satu je yang sengkang kat sini kan. Awak cari. Panjang yang satu sengkang. 1.5. Betul. So maknanya yang satu sengkang ni semua 1.5. 1.5. Awak tengok ni pula ada dua sengkang tapi tak tahu berapa. Cari yang ada dua sengkang kat sini. 7 cm. So kat sini 7 cm. So awak buat apa? Awak tambah je semua ni. 16.5 tambah 8 tambah 8. 1.5 tambah 7 tambah 1.5. 1.5 15.5 1.5 1.5 7 1.5. Okay bro. Ya. Akan dapat 71. Macam tu je. 71. Okay. 71. Boleh tak semua? Kita sambung malam ni boleh? Pukul 11. Kita sambung malam ni. Macam mana nak guna? Kod tu awak kena message saya, okay? Kalau ada yang nak belajar dengan saya lebih lagi untuk basic kan. Untuk basic, malam ni ada start kelas kedua. Program last minute math sprint saya, okay? Boleh PM saya siapa nak join. Masih tak terlambat lagi, recording semua ada, nota semua lengkap. InsyaAllah. Okay. Kod tu untuk apa? Untuk masuk grup Rumah Biru. Boleh cikgu, okay. Baru nampak. Baru nampak asyik, ya ke? Baru nampak, maco gila. Okay, terima kasih ya. Puji-puji. 100k dah. Yuran berapa? RM55 je. Sampai SPM saya cover. Sampai SPM. Ada student saya dalam ni, Nolida tu. Boleh komen-komen sikit Nolida. Saya boleh je tunjuk-tunjuk sikit kan grup Rumah Biru saya ni. Mana Rumah Biruku? Okey ni. Ini. Nampak? Ni first class saya. Tengok ramai gila puji saya handsome. Dapat banyak tak tadi? Semua tekan nombor 5 kan? Semua tekan nombor 5. Dapat banyak gila dan cikgu handsome sangat. Saya rasa main thing dia tekan yang ni lah sebab cikgu handsome sangat. Bukan yang dapat banyak gila ni. Main thing yang cikgu handsome sangat ni. Lepas tu saya cakap lah, susah-susah, serius lah handsome, susah-susah je puji. Okay, macam tu lah. Lepas tu ni macam saya suruh lah komen-komen pendapat korang kan, nampak? Okay. Nampak? Kalau nak join boleh join Masih tak terlambat lagi. Nak minta detail boleh tengok